Hari ini, hari Jumaat, seperti biasa, nak tak saya ajarkan satu amalan yang kelak ketika mana kita telah meninggal dunia, ia akan terus kekal dengan kita. Lebih-lebih lagi, ianya kita lakukan pada hari Jumaat, iaitu jom sama-sama kita berinfak. Tuan-tuan dan puan-puan, infak ini akan memberikan cahaya yang sangat luar biasa ketika mana kita hidup dan setelah mana kita meninggal dunia. Hari ini saya nak ajak semua orang untuk RM2, RM1 untuk pembelian tanah masjid pertama kita, sikit saja lagi untuk melengkapkan lot yang kedua, dan RM1 seterusnya. Tahu tak, saya nak pergi Mekah dan juga Madinah minggu hadapan. Saya nak mengajak semua untuk berinfak seikhlas hati walaupun RM1 untuk 3 program. Yang pertama adalah bacaan tahlil dan juga hajat. Yang kedua adalah infak sabil untuk mereka yang berada di sekeliling kota Mekah dan juga Madinah, iaitu kita nak bagi makan. Dan yang terakhir adalah untuk wakaf Al-Quran. Boleh tak hari ini RM2 sahaja? Kalau dah, tolong sebar-sebarkan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Jom bersama jadikan di setiap rezeki kita ada kebaikan untuk mereka yang lain.